Selamat berjumpa lagi kita geng dekat episod yang baru. Sebelum tu savekan video abang untuk trip anda yang next. So trip kali ni kita nak pergi ke Rakit Warib number beat yang ke-36, misi jelajah Rakit Abah. Apa-apa pertanyaan mengenai Rakit Warib ni korang bolehlah pergi ke Titi ataupun Wasabi dekat nombor tertera. Seperti biasa nak pergi ke Rakit Warib, perjalanan daripada JT Warib hingga ke Rakit Warib B ni mengambil masa 3 hingga 4 minit je. So Rakit ni terletak dekat Luar Mara, bersebelahan dengan Rakit D yang akan kita terjah coming soon jugalah. Sini adalah sedikit view dengan kemudahan atas Rakit. Kat atas Rakit, dia menyediakan satu bilik untuk orang berteduh lah. 2-3 orang memanglah cukup bagi abang. Abang rasa dekat atas Rakit ni 10 hingga 15 orang tak menjadi masalah. Sebab keluasan Rakit ni agaklah besar untuk orang yang suka pajak road. Inilah tempat sesuai untuk orang. So, biasa ikan yang target orang kat sini adalah ikan parika geng. So, sini dia menyediakan satu bilik untuk anda dan itu menyediakan dapur seperti asal